Kalau bro lah sebagai manusia biasa ni dapat MC daripada klinik, confirm tak datang kerja. Tapi dia orang ni dapat MC pun masih datang kerja. Surat MC bagi dekat HR, kemudian pergi buat kerja. Lepas tu kita suruh dia balik, dia tanya pula, boleh ke balik kak? Sakit kepala. Cuba korang dapat MC, confirm tak datang. Dia orang ni memang berbeza. Dapat MC datang kerja, lepas tu kita suruh balik pula. Dia bagi tahu apa tu? Tak apalah, saya kerjalah. Sebab apa? Saya tengok kurang kaki tangan. Nanti macam mana? Susah operasi. Kau nampak tak hati dia tu macam mana? Dia bukan fikir tentang diri dia, tapi dia fikir untuk semua. Kita yang normal ni kadang-kadang pun tak pernah fikir untuk orang lain. Kat HD Detailing, kita memang ada tim-tim OKU yang berkhidmat dengan kami. Yang mana bro tengok sendiri, mereka ni ada credibility yang sangat berbeza dengan manusia biasa. Ada yang masalah pembelajaran, ada yang cacat fizikal, ada yang pekak, bisu ataupun tak ada penglihatan. Dan ada juga di antara mereka yang mana mereka terlibat dengan kemalangan dan hilang anggota badan. Kemudian hilang keupayaan. Kalau masalah pembelajaran ni, kau bagi dia menulis, kau bagi dia mengira, ini benda yang orang kata melibatkan belajar lah. Nama kau bunuh dia sebenarnya. Janganlah bagi benda yang di luar kemampuan dia. Cara pembelajaran mereka berbeza daripada orang biasa. Mereka belajar dari apa yang mereka buat setiap hari, secara berulang, dilakukan setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Benda yang sama. Dan hasilnya mereka jauh lebih hebat dan jauh lebih tinggi daripada kita. Belakang ni semua tim-tim HD Detailing yang mana diorang memang OKU. Berbual dengan dia apa semua, tak sangka yang diorang ni OKU. Tapi bila bab buat kerja, bro akui kadang-kadang bro belajar daripada diorang. Ketelitian diorang ni lebih fokus daripada kita yang normal. Dan diorang ni tak ada isu, lelaki ke perempuan, dia boleh buat semua kerja sebenarnya. Kalau tengok Dania ni, dia boleh membasuh, dia boleh vacuum, dan dia boleh memanjat. Tak ada isu pun, I ni perempuan, tak boleh make up cair. Tai. Nak pelawa semua majikan-majikan, syarikat-syarikat yang di luar sana tu, kekurangan kaki tangan, sakit kepala, datang tak datang, MC, dia buat company ni macam dia ada share, seolah-olah dia ada letak duit dengan kau. Ni, bro nak bagi tahu, pada 16 sehingga 20 hari bulan ada mengadakan program latihan bagi golongan OKU. Bro nak pelawa semua majikan-majikan boleh hadir ke HD Detailing untuk pilih korang punya kaki tangan yang fresh. Program ini adalah salah satu inisiatif kerajaan dengan kerjasama dari pihak Pekeso, HD Detailing dan Acumental.